Saya ada jumpa seorang ni, dia kata dia ada gastrik. Mm. Jadi saya kata, dah berapa lama ada gastrik kan? Sejak bila ada gastrik? Oh, waktu saya umur 12 tahun, saya pergi jumpa seorang doktor ni. Doktor tu tekan-tekan perut saya. Waktu tu saya pengsan, saya muntah-muntah, saya ada demam. Jadi doktor kata saya gastrik. Jadi sampai sekarang lah saya memang jaga pemakanan saya. Jadi bila saya tanya, sekarang umur dah berapa encik? Dah 42 tahun. Jadi 30 tahun lah dia hidup dengan pegangkan kata-kata daripada doktor kat klinik tu sekali dalam hidup dia pada umur 12 tahun. Jadi macam mana sebenarnya seseorang tu boleh betul-betul confirm kan dia ada gastrik? Adakah gastrik ni satu keadaan yang kekal? Sebenarnya apa confirmatory test dan sebagainya, boleh tak doktor terangkan? Dalam seharian saya handle pesakit kan memang ramai. Kebanyakan masanya kadang kata, oh dulu memang jumpa doktor dia gastrik, dia berpegang pada diagnosis tu. Saya ni ada gastrik selama-lamanya lah gastrik. Berabad-abad Berabad-abad, betul. Tapi tidak ya. So macam mana kita nak confirmkan diagnosis gastrik ni? Cara pertama ialah saya sebagai seorang doktor, saya akan ambil, kita panggil sejarah pesakit. Okay. Sejarah pesakit dengan teliti. So apa maksud teliti? Maksudnya saya akan tanya sakit itu bahagian mana? Apakah yang menyebabkan sakit ni? Boleh ceritakan tak sakit ni sifat dia macam mana? Dan adakah sakit ni akan merebak ke bahagian lain di dalam badan? Adakah sakit ni ada kaitan dengan membuang air besar? Adakah sakit ni pada masa yang sama kadang-kadang menyebabkan anda muntah ke, demam ke? Bila doktor bertanyakan sejarah pesakit, itu adalah doktor yang baik sebenarnya. Sebab diagnosis starts from history taking. Bila kita bercakap dengan pesakit, kita boleh mendapatkan lagi banyak sejarah. Daripada situ kita boleh dapat tahu adakah betul-betul gastrik ataupun tidak. Lepas tu bila kita periksa pesakit dan baru kita periksa, tengok bahagian kesakitan dia tu korespon tak dengan tempat yang kita kononnya dia kata gastrik tu tadi ya. Alright. Okey, seperti yang saya highlight kan masa awal tadi kan, malah saya cakap pasal bila sakit di ulu hati ni boleh juga disebabkan oleh sakit jantung ya. Boleh juga disebabkan oleh reflux tu tadi ataupun batu di pundi empedu. Alright. Selain daripada tu, kanser di bahagian kita panggil saluran empedu tu sendiri boleh juga mendatangkan sakit di bahagian ulu hati ya. Cholangiocarcinoma. Cholangiocarcinoma, betul. Dan juga saya ada patient datang kat saya sedih sebenarnya. Saya teringat dengan pesakit ni. Dia datang pergi ke klinik dan doktor diagnose dia gastrik ya. Tapi bila saya perhatikan historinya, terlampau tidak tipikal. Kerana apa? Sakitnya sudah berbulan-bulan. Maka ubat gastrik pun tak ada rasa kebah langsung. Alright. Ada turun berat badan yang mendadak. Selera makan tidak ada. Masa yang sama bila makan dan mudah untuk muntah. Okay. Dan bila saya meletakkan tangan saya di atas pesakit ni tadi, saya dapat rasa satu benda macam ada ketumbuhan Alright. di bahagian perut pesakit tu sendiri. Ada dua pesakit sebenarnya yang saya jumpa sebegini. Satu tu anak dia adalah staff nurse. Satu lagi tu dia punya anak dia ada yang kerja hospital. Dan bila saya periksa dia, kata ini bukan. Bukan gastrik. Bukan gastrik. Daripada pemeriksaan saya dah tahu dah. Ini bukan Dengar gastrik. cerita tekan dah tahu dah. Betul, saya dah tahu dah. Dan cuma untuk mengkonfirmkan, so saya cakap dengan pesakit ni, kita kena buat dua benda. Satu, saya akan buat scope tadi. Yang keduanya, kita buat CT scan. Dan confirm pesakit ni, yang pertama tadi, yang pesakit saya kongsikan, yang tak ada selera makan apa semua tu, ada kanser. Kanser apa? Kanser head of pancreas. Ataupun kanser di bahagian kepala pancreas tu sendiri. Dan malangnya, kanser ni sudah merebak. Ya, betul. So berhati-hati bila kita beritahu pesakit yang dah stage yang lambat lah. Betul, dah stage yang lambat. Tahu, so tidak semua pesakit yang sakit di ulu hati tu adalah gastrik. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.